Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi untuk daftarkan rekod bencana, banjir dan sebagainya lah. Okey, first kita akan masuk dalam login, masukkan kod sekolah. Kemudian kita akan save. Sama dengan paparan di handphone. Ini adalah paparan di handphone kita. Log masuk menggunakan kod sekolah. Dan kita akan save lah. Okey, ini adalah senarai nama sekolah. Yang kita kena buat, kita akan pergi bahagian daftar untuk daftar murid yang terlibat dengan banjir. Klik daftar, tambah. Kemudian kita pilihlah tahun tingkatan. Contoh tahun 6. Kemudian nama kelas murid yang terlibat. Kemudian boleh pilih nama murid. Auto, umur dan jantina. Dan kita masukkan status. Berada di mana? Di pusat perpindahan sementara PPS, rumah saudara mara, pulang ke rumah selesai, jangkaan terlibat atau tidak dapat dikesan. Contohnya di pusat perpindahan sementara dan kita klik save. Okey, itu untuk yang dah ada nama. Macam mana jika murid tak ada nama? Okey, kita tambah lagi. Bahagian bawah ni add untuk tambah murid. Contohnya darjah 1, Sidik, nama murid tak ada. Okey, contoh kita masukkan nama murid Azman bin Ali. Kemudian kita tick use. Okey, umur kita kena masuklah sebab nama tak ada dalam pengkalan data. Contohnya 7 tahun. Kemudian lelaki dan status ke mana? Rumah saudara mara dan kita save. Okey, itu untuk di paparan laptop ataupun PC. Kita lihat dalam paparan smartphone SK Kota. Kita masuk dalam daftar, dah ada satu. Ni untuk yang saya buat contoh. Okey, di bahagian daftar ni, kita klik tambah. Okey, tahun tingkatan, contohnya PPKI dan sebagainya. Darjah 6, nama apa? Kreatif dan nama murid. Azian, contoh. Umur 11, jantina perempuan. Dan kita boleh masuklah berada di mana. Okey, di pusat perpindahan sementara dan kita save. Okey, jika murid ini telah didaftarkan, telah direkodkan. Jadi kat sini dah ada nama dia lah. Kita boleh edit semula, discard. Dalam ni dah ada nama D6. Ni kita boleh edit. Contohnya sebelum ni dia berada di pusat perpindahan sementara. Kita boleh tukar pulang ke rumah selesai. Dan kita save. Okey, dan di bahagian bawah ni kita ada bahagian analisis. Untuk lihat analisis lah. Bahagian sini ada analisis. Okey, kita boleh lihat analisis sekolah rendah. Dan kat sini ada button untuk download analisis. Ataupun untuk sekolah menengah. Kita boleh tarik dan kita boleh download analisis. Ataupun kita nak lihat semua. Dia ada all. Okey, yang paling banyak terlibat dengan banjir dia akan auto sort lah. Berada di atas. Dan kita boleh export, download analisis. Itu untuk murid yang terlibat dengan banjir. Bagaimana dengan murid SPM, STPM yang dijangka terlibat dengan banjir. Sama juga kita akan daftar melalui daftar ni lah. Ini untuk murid SPM, STPM. Okey, saya log out terlebih dahulu untuk sekolah DEE 1127 contoh. Untuk sekolah menengah. Okey, save. Yang untuk dijangka terlibat ni melibatkan sekolah rendah, calon ataupun murid SPM, STPM. Okey, kita akan daftar lah. Contohnya SMK Kota, daftar. Klik tambah. Okey, tahun tingkatan, tingkatan 5, 6 atas. Contohnya tingkatan 5, kelas 5 harmoni, nama murid
Ini murid-murid 5 harmoni ya. Contoh lelaki 17, statusnya ini adalah dijangka, jangkaan murid terlibat dengan banjir. Okay, kemudian kita save. Jadi dia akan berada dalam laporan murid SPM. Okey, ini adalah senarai nama murid yang dijangka terlibat ataupun dilanda banjir lah. Okey, sekian untuk perkongsian bagi aplikasi e-Bencana PPD Kota Baru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.